Kepala kain betul Realme 7 ni. Adakah patut dia pergi bagi bateri sampai 7000 mAh? Besar gila. Charging pun sampai 120 watt. Dia nak jadi power bank ke? Dan lagi kepala kainnya, Antutu benchmark dia sampai 2 juta lebih tau. Lepas tu kalau kau perasan, Realme ni suka jadi terpaling awal. Dulu masa GT7 Pro, dia pakai Snapdragon 8 Elite yang pertama. Kali ni untuk GT7, dia menggunakan MediaTek 9400E yang pertama di dunia. Lepas tu Realme cakap handphone dia ni banyak game yang support 120 FPS. Betul ke? Dalam video kali ni, aku nak ceritakan pasal design yang cantik gila ni dan juga setup gaming dia. Body mate. Piap dulu. Untuk design dia bagi aku tak tumpah sama macam GT7 Pro 5G. Abang dia yang dah keluar dulu pakai Snapdragon 8 Elite. Bahagian bawah dia ada charging dan ada stereo speaker tak silap aku. Bahagian atas ni, ini dia. IR blaster masih lagi ada. Bentuk kamera dia petak dan ada 3 kamera. Ada satu flash dekat sini dan ada tulis Hypermesh Plus macam biasalah. Dan body dia ni tak tahulah, aku boleh katakan sedap jugalah pegang sebenarnya. Agak sedap dan aku harap dia dapat merembaskan haba dengan lebih baik. Skrin yang digunakan adalah AMOLED flat screen. Bagi aku untuk yang kaki gamers memang sangat suka skrin macam ni. Sebelum korang nak start main game, jangan lupa adjust dulu dekat sini bahagian GT mode. Ini yang paling padu tapi memang sedikit panas. Phone gaming kalau tak ada benda ni memang lemah. Bypass charging. Untuk Mobile Legends, aku dapat setup yang paling tinggi, Ultra dan juga Ultra, dan untuk FPS korang sini nampak 120 FPS memang dapat lock. Untuk On Off King aku dapat Max dan juga Ultra, dan untuk FPS macam biasa 120 FPS masih lagi aku dapat. Untuk PUBG setup yang aku dapat adalah Smooth dan juga Ultra Extreme. Untuk FPS memang mudah, 120 FPS aku dapat lock dekat sini. Video aku dah nak habis tapi macam banyak lagi game boleh aku test. Asyik-asyik game sama je, betul tak? 3 game tadi tu senang sangat, betul tak? Yang lain ni aku belum test. CPU throttling dan juga Geekbench pun belum aku test lagi. Kita ambil win-win lah bang. Korang like, komen, share, repost dulu. Aku akan sambung dekat video lagi satu. Lepas dah pasang casing getah ni, makin cantik pula aku tengok. Baik beli Realme GT7 ataupun